Kalau nak masak lemak putih yang sedap, kena ikut resepi ni. Hai semua, Assalamualaikum. Okey, hari ni Kak ni masak simple je. Masak lemak putih rebung campur bayam. Masak lemak putih ni, Kak ni tengok hari tu ada seorang kakak ni, dia dari Patani, dia share video. Dia buat masak lemak putih dia lain sikit daripada masak lemak putih yang kita masak Malaysia ni. Rasanya resepi dia orang kot. Dia orang letak lengkuas yang ditumbuk dengan bawang merah dan juga isi ikan. Lepas tu ada letak cili padi sikit lah. Kadang-kadang dia letak apa itu, kelapa parut. Jadi kali ni Kak ni cuma letak ikan, cili padi dengan bawang dan sedikit lengkuas. Kak ni tumbuk semua tu. Lepas tu masuk dalam periuk, masuk santan. Masuk santan tu sikit dulu. Bila dah santan tu menggelegak sikit, kita masukkan rebung. Rebung ni Kak ni dah potong macam ni. Potong ikutlah, nak potong bulat pun boleh. Ini juga campur bayam sikit, ada sikit bayam ni. Bila nampak kuah dah menggelegak tu, masukkanlah kita punya rebung. Lepas tu kita akan didihkan sekejap. Kita biar rebung ni sebati dengan bahan-bahan yang kita masuk tadi. Lepas tu masuklah garam. Gula kena letak sikit sebab dalam video kakak tu dia ada letak gula. Biasalah kan orang Patani, dia orang manis sikit. So kita biarkan dia mendidih menggelegak macam ni. Biar rebung tu meresap dia punya bahan awas-awas tu semua. Barulah kita masukkan santan yang selebihnya. Kalau orang tua-tua masak dulu, mula-mula dia masuk santan cair. Lepas tu baru dia masuk santan pekat. Kemudian masukkanlah bayam. Masuk bayam dan kita biar bayam ni layu sampai kuah tu mendidih lah. Dah siap lah masak lemak putih. Versi yang lain sikit, tak sama macam yang selalu kita masak tu kan. Yang ni memang sangat sedap. Kuah dia tu rasa lemak, rasa manis ikan tu semua rasa. Memang sedap. Dia ada bau-bau lengkuas sikit kan. Okey, jom kita buat sambal belacan versi saya pula. Sebab ramai yang tanya resepi sambal belacan ni. Senang je. Cili merah, cili padi. Cili merah tu saya dah buang biji. Lepas tu kita masukkan dalam blender. Pasal saya pakai chopper yang macam ni je. Masukkan belacan dalam satu sudu besar penuh macam tu. Lepas tu saya guna asam jawa dengan cuka. So kita kisar lah. Nak kisar kasar boleh, nak kisar halus pun boleh. Tadi lupa nak masukkan gula sikit saja gula. Dan masukkan air sikit untuk haluskan kita punya kisaran. Okey, dah siap. Lauk simple hari ni. Kena pula dengan ikan goreng garing-garing, sambal belacan, sayur lemak putih. Memang padu, memang ngam.